Kenyataan rasmi kami mengambil maklum keputusan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC, berhubung pemotongan mata tersebut. Kami menghormati proses peraturan pertandingan. Pada masa yang sama, perkara ini sedang diteliti melalui saluran perundangan yang sewajarnya. Sepanjang tempoh ini, keutamaan kami kekal jelas untuk menyokong para pemain dan kaki tangan, serta memastikan mereka berada dalam keadaan terbaik bagi mewakili Malaysia dengan profesionalisme, perpaduan dan kebanggaan. Tumpuan kami kini sepenuhnya terhadap persiapan menghadapi perlawanan akan datang menentang Vietnam, di mana pasukan akan beraksi dengan keyakinan, ketahanan dan disiplin yang sama seperti yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penyokong atas sokongan dan kepercayaan berterusan terhadap pasukan. Rob Friend, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia NT.